Hari ni kita nak pergi mengembara. Nak pergi Kuala Lumpur. Healing kejap. Kuala Lumpur tu dekat Sungai Siput. Dia daripada Ipoh tak jauh lah, dalam tak sampai 2 jam lah. Tak sampai 100 km. So hopefully hari ni tak hujan, cuaca ada ngam. But before that, mari kita pergi isi perut dulu. Okay, let's go. Minyak full, so tak payah isi lagi. Lulus cafe. Nice, orang pun dah tak ramai parkir sini. Singgah dulu KK Mart, beli makanan sikit. Tapi KK Mart ni macam kecil lah. Yes, inilah yang aku cari. Spaghetti. Spaghetti ni kita rendam air panas je dah boleh makan. So ambil berapa Satu cukup kot. Dua pun okey. Okay, air ni kita buat dalam tumbler. Biasa kalau aku ride jauh-jauh kan, memang aku akan bawa tumbler lah untuk isi air, supaya air sejuk tu kita boleh maintain sejuk. Lagi 35 minit yang aku akan sampai lah ke Kuala Lumpur Coast biasa lah. Dia dah masuk jalan yang kecil macam ni, maknanya dah lebih kurang 40 km macam tu lah korang akan sampai. Jalan kat sini dia tenang, nampak view gunung, bukit-bukit, lawa-lawa. Tapi view dia yang lawa kalau kita menghala ke sana, ke belakang. Kalau menghala ke depan, kurang sikit. Amaran, lembu melintas. Last aku datang sini, aku lalu jalan ni, tak silap aku 3 tahun lepas. Lepas
nampaknya keadaan macam tak banyak perubahan sangat. Tak ada apa-apa pembaharuan macam ada bangunan baru tu tak ada lah. Tapi jalan dia okey, masih lagi 50-50 lah. 50 okey, 50 tak okey. Kuala Mu bang. Kuala Mu. Turun bawah ni. Okey, terima kasih. Okey, kalau nak pergi Kuala Mu kita kena ke bawah. Yang atas ni kita akan pergi ke Latar Penyel. Sekejap lagi kita pergi Latar Penyel. Alright, lagi 1 km je dah nak sampai dah pos Kuala Mu. Jalan dia memang macam ni lah, banyak corner. Tapi corner pendek-pendek je lah. Syok lah nak layan. Boleh lah. Dah sampai pun. Inilah dia. Ini kira macam kawasan permulaan dia lah. Tak ada orang tu. Tenang. Dulu aku duduk sini. Tinggal lagi. Kat belakang ni ada macam-macam jugalah. Ada kedai runcit, ada sekolah, ada perpustakaan juga tak silap aku. Okey, ni adalah selamat datang ke Chalet Gepeh Hulu. Okey, kalau nak masuk kat chalet ni, yang ni chalet Phone connected. Chalet apa Kampung Hulu. Masuk parking motor RM3. Kalau pondok kecil RM10. Asyik baik aku ada cash. Pondok kecil yang macam tu lah. Saya ambil pondok 1 dengan parking. Tak ada baki tak? Saya pun tak ada ni kecil. Terima kasih lah. Dia tak ada duit pecah. Aku pun tak ada duit pecah. Dia belanja parking. Okay, sekarang ni aku tengah grounding. Hari kita akan lepak kat situ lah. Kita nak masak apa semua kat situ.
cara-cara untuk menyejukkan air. Okey, dah siap dah. Okey, aku dah selesai dah dekat Kuala Lumpur ni. Dekat chalet apa tak, aku lupa nama dia, chalet Hulu apa tak. So inilah setup motor aku kalau aku nak ride jauh. Tapi kalau barang tak banyak, aku just bawa 2 bag ni je lah. Side bag ni aku letak baju hujan, aku letak macam tools lah, untuk tayar pancit ke apa-apa ke kan, benda-benda basic. Lepas tu yang tank bag ni aku akan letak barang-barang yang aku selalu nak senang capai, macam wallet ke, handphone, kamera, glove semua aku letak sini lah. Senang sikit aku nak ambil ke, nak simpan. So let's go. Kita pergi Latar Penyel pula. Sekarang pun dah pukul 5 lebih lah. Dapat lepak kejap kat Latar Penyel tu okey kot. Ambil gambar sikit, layan view kejap. Pukul 6 kita ciao. Bapak jaga aku masuk sungai. Duduk sini memang betul-betul slow living lah. Waktu tu kau rasa macam lama gila berlalu. Ok, sekejap lagi aku nak ambil gambar dekat signboard Kuala Lumpur kosong. Kat depan sikit kot. Dah terlepas lah. Nampak ke? Sebenarnya nak pergi Kuala Lumpur ni memang tak ada lalu pun off-road. Jalan dia daripada awal sampai dah masuk kat Kuala Lumpur, dah sampai hujung pun memang ada tar. So korang tak payah risau lah. Memang naik motor boleh, naik kereta, even kereta lower pun boleh bagi aku rasa. Sebab dia memang tak ada cross sungai. Okay, sekarang ni aku dalam perjalanan menghala ke Latar Penyel pula. Best walk 14 km. Uish, jauh juga. Serius lah. Empat ke ni? Sebab aku kalau boleh nak keluar daripada jalan macam ni, kalau boleh tak nak waktu gelap lah. Kak, dalam ni boleh masuk lagi? Tak, maksud saya nak pergi ke tu, nak pergi ke Latar Penyel tu kan, boleh pergi lagi? Tak. Sini aja motor. Kalau jalan kaki boleh lah. Boleh parking situ lah. Okay, dah sampai dah. Latar Penyel ni dia memang ada, sebelum nak start dia, ada kawasan perumahan orang asli lah. So aku akan bawa benda-benda penting je. Inilah dia laluan nak ke Latar Penyel.
kena trekking sikit lah. Aku rasa dalam 15 minit maybe. Tak ingat dah. Akhirnya sampai. Lebih kurang 10 minit lah daripada kampung orang asli tadi. Nak sampai ke Latapenya. Situ ada toilet. Tapi nampak gaya macam tak ada orang ni. Aku seorang je ni. Lama-lama. So memang aku seorang je sekarang. Aku gerak dulu sebab aku sorang-sorang juga kat sini. So aku risau agak lah kalau nak stay lama-lama kan. Kalau ada orang okey lah, boleh tembang. Sebab hari pun dah pukul 6 lebih. Aku kena bergegas sekarang lah. Nanti nak ride lagi, gelap lagi. So kita singgah kejap je. Lebih kurang 10 minit, 15 minit macam tu lah. Aku dah ada channel YouTube ni dah lama dah. Tapi tak rajin aku nak buat video. Sekarang ni macam aku dah beli kamera baru kan. Mic pun baru. Tapi mic ni setting dia still lagi tak memuaskan hati lah. Nak kena setting ataupun nak kena beli mic lain lah. Mic ni dia punya noise cancellation tu tak padu. Bawahnya sunset di sebalik gunung-gunung yang bertebaran luas di bumi Tuhan. Tadi orang nak datang. Oh, ada bola, ada bola. Ramai orang main bola kat sini. Okay guys, sampai sini saja dalam video kali ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Nanti kalau rajin aku buat lagi lah video kalau aku pergi ride solo mana-mana kan. Aku selalu je ride solo, tapi nak buat video dengan nak edit tu yang tak rajin. Okay, sehingga bertemu lagi InsyaAllah. Terima kasih. Ciao.